Di sebalik kesibukan mengendalikan urusan ribuan jemaah haji Malaysia, petugas tabung haji TH melaksanakan solat hajat dan bacaan surah Yasin sebagai sebahagian daripada pengisian rohani dalam memperkukuh semangat dan kesiapsiagaan sepanjang musim haji 1447 Hijrah 2026 Masihi. Majlis itu diadakan di Ibu Pejabat TH di bangunan Zaha Taiba di Madinah malam tadi dengan dihadiri lebih 40 petugas TH menjelang ketibaan ribuan lagi jemaah Malaysia ke kota suci kedua umat Islam. Menurut Ketua Rombongan Haji Muhammad Hisham Harun, pengisian rohani itu penting sebagai sumber kekuatan buat petugas dalam melaksanakan amanah menyantuni Duyufur Rahman. Selain memohon keberkatan dan kelancaran operasi, majlis itu menjadi ruang mengeratkan ukhuwah serta memperkukuh kekuatan rohani petugas dalam memberikan perkhidmatan terbaik kepada jemaah. Majlis dimulakan dengan solat maghrib dan solat hajat berjemaah, diikuti bacaan Yasin yang dipimpin oleh pengurus bimbingan dan ziarah Madinah Muhammad Zahir Hussein serta tazkirah rohani oleh pembimbing ibadat haji Tanah Suci Pitas Saiful Nizam. Operasi Haji 1447 Hijrah 2026 Masihi bermula secara rasmi pada 18 April lepas, membawa kesemua 31,600 jemaah haji Malaysia menunaikan ibadah haji secara berperingkat ke Madinah dan Mekah menerusi penerbangan sewa khas oleh Amal by Malaysia Airlines dan Saudia Airlines.